Hello guys, so it's been a while, saya dah lama tak upload YouTube channel. Actually for this video, I akan unboxing barang-barang yang aku beli sepanjang aku barang-barang sebelum raya lah cerita dia. So ada bag, ada baju dan sebagainya. So the first one adalah bag. So inilah dia. So basically yang ini dia ready stock dekat Malaysia. So jadinya dia tak ambil masa yang lama lah untuk dia sampai basically. Sebelum tu korang jangan lupa like, subscribe my YouTube channel ni supaya aku lagi rajin lah nak post. Aku ni dari ni pemalas. Aku ada banyak video nak post, tapi masalahnya aku malas nak edit weh. Malas nak edit. Okay, setelah sekian lama berjaya. Dadadang. It is what it is. Tadang. Actually this one adalah from Coach. Oh my god, the bubble wrapping is very bubble wrapping. Okay, so kita buka. So this is my first bag daripada Koi. So yang ini aku beli yang macam hard sikit. Sekejap buka dulu. Segala jenis benda-benda ni. Okay, this one cangkuk. Yay, ready to wear. Zoom sikit. Ni kaki dia belakang. Apa chicken ni? Sabar jap. Bunyi-bunyi pula. Tadang. Nice. Lepas tu dia ada detail kat sini, ada tulis coach apa semua. So it's gonna be okay. It's gonna be lit lah. And then ni pun ada coach juga. Hello guys. So ini adalah part 2. Tahu-tahu dah malam kan. So ni adalah baju yang aku beli. Actually adik aku dah buka sebab aku nak tengok. So basically ni aku beli kat Shopee, kat Shein dengan TikTok Shop. Dia kat ada Shopee. Shopee tak ada lah. TikTok Shop dengan Shein. So let's go lah, kita buka satu-satu. Actually aku nak tunjuk seluar dulu. Sini seluar aku dah buka. Seluar ni aku beli dekat TikTok Shop, dua-dua. And sebelum ni aku dah beli yang warna hitam. And then yang ini aku beli yang warna blue, apa nama? Vintage. Vintage blue. And lagi satu dia macam kelabu. Kau nampak kelabu ke nampak hitam? Kelabu rasanya, tak salah aku. Aku beli kelabu. Very lawa gila. Dia baggy. And then tapi kan untuk aku punya bahagian ni dia betul-betul muat dengan aku punya pinggang. Jadinya tak perlu aku nak pakai tali pinggang or something else. Dia very besar lah dia punya ni, nampak? Actually lelaki perempuan boleh pakai benda ni. Vintage blue. This one lawa weh. Ini kalau macam style-style nak pakai baju t-shirt ke and something else, boleh je. Nak pakai baju kemeja pun boleh. Okay, so next jadi aku nak pakai pagi tadi. Sebab aku ada event pagi tadi, tapi unfortunately baju ni terlalu besar and then dia tak sesuai dengan aku punya, sebab baggy dengan baggy, but this one too baggy for me. See, it's quite big weh. Nampak? Tapi okay lah, actually dia tak adalah jatuh sangat. Cuma memang baggy sebab this one size S kot. Yang ni S, tapi aku tak tahu, macam orang tu maybe terlalu tinggi dia punya untuk aku. So it's too big for me. So yeah, maybe aku akan pakai, cuma aku akan buat new design, new things. Macam tu. The next one adalah baju. Actually baju ni memang aku beli semua kat Shein. Kalau baju memang Shein lah. Actually aku ada beli 4 baju. Kita mulakan dengan baju t-shirt dulu.
T-shirt ni t-shirt putih. And then aku tengok macam very lawa. And then tak tahu tak, Shein tengah ada discount. So korang boleh lah tengok. Lawa weh. Aku cuba sebab dia ni bukan crop top. Apa nama benda tu? Nak try pakai. So hopefully okay lah. Dia nipis lah, dia punya kain dia nipis. It's too short for me. Maybe kena pakai. Tapi dia punya ni dah jatuh weh. And then dia macam agak nipis. Tapi banyak tapi. Dia senting lah. Tapi belakang dia lawa. Maybe aku kena pakai seluar yang atas sikit. Macam tu. But yeah, depan dia kosong. Bila dia kosong, belakang dia pecah. Gas! Gitu. Next. Ni baju hitam. Aku rasa ni baju oh my god. Tada. Ni baju t-shirt hitam. Aku beli sebab ni nampak dia punya ni warna putih. Ni putih and then ni putih. Dan lain hitam. Aesthetic and very simple. Yang aku boleh pakai untuk pergi mana-mana. Dia tak cekak tau guys. Dia tak cekak. Kan ada setengah baju dia cekak kan. This one okay. Okay, nice. Cuma baju dia agak ke bawah macam nampak macam buntut aku hilang. Ni. Bahu aku okay. Macam tu. Dia punya ni kan, dia macam kan selalu kalau ni ke bawah sikit ni tak. Dia macam memang betul-betul dengan kau punya leher. Ini sama ada aku punya otot yang terlalu besar ataupun baju ni yang terlalu kecil, aku tak tahu. Tapi okay. So next. Okay, yang ini warna coklat. Cuma dia ada depan ni. Nampak tak? It's quite good. Very simple. Cuma korang kena pandai stylekan lah. Dia boleh jadi dia simple but you can be kalau you pandai style, very okay. This one. Baju ni dia lain sikit. Memang ada di baju ni ada collar lah basically. Aku harap okay. Very sexy lah for me lah kan. It was like this. Kalau korang perasan, kita ada butang. And then memang betul-betul dengan aku punya ni lah kan. Dia tak jatuh sangat, dia atas sikit. So bawah dia still bontot aku juga. Dia tak hilang sangat lah. Kalau you pandai style dengan seluar jeans hitam ke, yang kelabu tadi ke. I have another kelabu. I have another kelabu sebenarnya. And this one aku beli dekat Shein raya tahun lepas. Saya tinggal ni pun aku beli dekat Shein raya tahun lepas. And then ni kalau tak ada memang dia akan nampak my skin lah, macam tu. So I rasa itu je lah. Korang nanti tengok lah waktu raya nanti macam mana. So kalau apa-apa korang boleh follow my IG, my TikTok. So korang boleh turn on notification. Jangan lupa subscribe, okay. So I will post another video. Kita tengok lah unboxing apa kita nak buat lah kan. Bye-bye. Itu saja. So selamat berpuasa dan advance selamat Hari Raya Aidilfitri. Bye-bye.